Hai, apa khabar semua? Ini Chef Anan. Selamat Hari Raya kepada penonton yang beragama Islam. Hari ini saya nak masak masakan Pulau Pinang iaitu ayam masak bawang. Mari kita tengok resepi dia. Untuk resepi ini, kita memerlukan sekilo ayam yang dipotong sederhana besar. Masukkan garam, serbuk kunyit. Kita gaul dia. Gaul hingga sebati ya. Selepas gaul, biar dia peram selama 30 minit. Panaskan minyak dalam kuali. Masukkan bawang bombay ataupun bawang merah besar sebanyak 300 gram yang dihiris. Goreng hingga dia bertukar warna perang. Goreng dia jangan terlalu garing ya. Masa bertukar warna perang dah cukup dah. Apabila bawang bertukar warna perang, kita tapis dia keluar. Biarkan minyak dalam kuali. Nanti kita pakai untuk goreng ayam nanti. Pakai minyak yang sama. Kita goreng ayam yang kita peram tadi. Goreng ayam ni jangan sekaligus semua masuk dalam ya. Kita goreng 2 atau 3 bahagian. Goreng hingga 3/4 masak ya. Pakai minyak yang sama. Masukkan 2 batang kayu manis, 2 bunga lawang, 4 biji pelaga, sehelai daun pandan yang dikerat 4. Masuk 2 sudu teh pes halia dan bawang putih. Tumis dia sampai naik bau. Apabila pes halia bawang putih naik bau, masukkan air bawang yang dikisar. Bawang kisar ini, saya guna 1 bawang sederhana besar dan 150 ml air. Kacau dia sampai dia mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan 1 sudu besar sos tomato, 1 sudu besar sos cili, 1 sudu besar sos tiram. Dua sudu besar serbuk cili, 1 sudu kecil jintan putih, setengah sudu kecil garam masala. Garam masala ni boleh dapat kat mana-mana pasar raya. Cari ke bahagian 400 tu, pasti boleh dapat lah. Maidin pun ada. Bagi dia kacau-kacau. Bagi dia masak selama seminit. Sementara dia masak, boleh masukkan garam. Ingat garam tadi itu kita sudah ada dalam ayam ya. Jadi hati-hati masuk garam ni. Jangan terlalu banyak pula. 2 sudu besar gula. Bagi dia kacau. Biar dia masak sikit. Ayam bawang ni, kat mana-mana nasi kandar lah. One of the top selling item. Tiap pengunjung nasi kandar ni mesti tak lari lah. Mesti dia order ayam goreng bawang ni. Sebab dia memang addiktif. Memang sedap sekali. Sekarang masuk pula ayam yang kita goreng tadi. Bagi dia gaul. Sekarang masukkan bawang yang kita goreng pada awal tadi.
bagi gaun ke sebati dan biar kuah dia mendidih. Apabila mendidih, tutup kuali, masak selama 8 minit dengan api yang kecil. Selepas 8 minit, buka penutup kuali. Bagi kacang ayam sikit. Ayam masak bawang Pulau Pinang telah pun siap. Ayam masak bawang ni sedap makan dengan nasi biryani, nasi minyak, nasi putih. Semua kind of nasi boleh makan. Memang sedap. Sekali lagi saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Klik the bell button. Sehingga jumpa lagi. Signing off. Chef Anand. Bye-bye.